Macam mana nak recover cepat selepas anda bersalin? Anda mungkin nak ada tenaga untuk jaga baby anda sendiri. Mungkin anda kena kembali untuk buat aktiviti, mungkin nak berniaga, cari pendapatan, ataupun ada benda-benda lain yang menyebabkan anda kena untuk recover cepat. Jadi dalam video ni saya nak share apa yang anda boleh makan yang memang terbukti boleh bantu anda untuk recover dengan lebih cepat. Saya Min Kamarudin daripada channel Ultimate Vitamin. Kalau anda first time tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Baik, perkenalan untuk saya sendiri. Saya ada 7 orang anak dan alhamdulillah semua anak-anak ni dan semua proses isteri saya berpantang, recover, saya sendiri yang jaga. Dan dalam masa sama, saya adalah seorang trainer, certified trainer dalam bidang permakanan kesihatan, yang mana antara pemakanan-pemakanan ni ada yang sangat membantu untuk orang perempuan, ibu recover dengan lebih cepat. Cuma anda kena tahu apa yang nak makan dan mungkin kena makan dengan teknik yang betul. Jadi saya boleh bagi tahu anda ada banyaklah basically makanan kesihatan dalam bentuk galian, dalam bentuk vitamin, dalam bentuk protein, dalam bentuk minyak ikan yang boleh bantu. Contohnya saya boleh bagi tahu anda ialah contohnya zinc lah. Zinc galian yang sangat bantu untuk proses luka. Kemudian alfalfa. Alfalfa ni kena ambil daripada sumber daun yang mana dia akan bantu untuk mengecutkan rahim, dia akan bantu untuk buang darah-darah kotor. So sangat bagus kan sebab dalam tu dia ada sangat banyak galian yang tak ada dalam kita panggil suplemen-suplemen lain. Dan yang ketiga, anda boleh consider juga vitamin C, sebab vitamin C ni anda tahu dia akan baiki sel, dia akan bantu untuk bagi kesegaran, bantu untuk luka-luka anda sembuh lebih cepat. Cuma saya nak tekankan kepada satu, kita panggil phytonutrient, satu sejenis suplemen yang memang sangat-sangat orang kata boleh recover, speed up recovery anda jauh lebih hebat daripada vitamin-vitamin ataupun galian ataupun suplemen-suplemen lain. Jadi nak tahu, kena tengoklah sampai habis. Nama dia ialah polyphenol. Dan bukan polyphenol. Polyphenol dia ada banyak tau. Dekat market pun ada banyak polyphenol. Tapi polyphenol yang saya bagi tahu ni adalah campuran polyphenol daripada sumber-sumber polyphenol yang orang kata berkualiti tinggi. Yang berkualiti tinggi yang mana saintis percaya sebab struktur, sebab sumber dia yang sangat istimewa ni menyebabkan memang cepat recover. So macam mana kerja dia untuk baiki anda punya luka bersalin? Yang pertama dia bantu untuk mengurangkan dipanggil radikal bebas ataupun oxidative stress ataupun kita panggil tekanan oksidasi. Apa maksud dia tu? Bila tubuh kita, bila dia bekerja macam kereta kan, bila dia jalan, apa yang dikeluarkan? Dia ada minyak hitam yang dah rosak, dia ada asap, dia ada banyak benda lain. Dia sama juga dengan tubuh kita, especially masa kita bersalin, kita hamil kan. So benda tu banyak benda-benda byproduct daripada tubuh kita yang sebenarnya tak bagus untuk di tubuh kita, yang kita panggil sebagai radikal bebas dan juga oxidative stress. So benda-benda ni sebenarnya sangat-sangat melambatkan proses recovery anda. Jadi bila ambil polyphenol, dia akan bantu untuk mengurangkan radikal bebas. Radikal bebas ni senang macam ni lah. Kita nak cat pagar, pagar tu karat, tapi karat tu semakin keluar. Karat tu semakin kurang. Jadi susahlah kita nak cat pagar. Jadi itu kita panggil macam analogi lah. Macam mana you nak recover diri you, tapi dalam keadaan nak sembuh daripada luka hamil ni, luka bersalin ni, ada benda lain yang keluar lagi. Benda tu bertambah-tambah lagi. Jadi lambat. Jadi polyphenol blend ni dia akan bantu untuk kurangkan tekanan oksidatif dan radikal bebas. So itu adalah yang kedua, dia bantu untuk anti radang. Dia adalah orang kata produk anti radang yang sangat-sangat kuat. Hanya dengan satu pengambilan dia boleh turunkan kadar radang dalam tubuh. Itu memang kajian sains. Memang kajian sains. So anda boleh tengok di skrin, dia nampak tak dia punya graf radang tu menurun hanya dengan satu pengambilan dalam masa 1 jam. Tapi untuk radang yang kecil lah. So bayangkan orang yang bersalin, dia memang ada radang yang besar lah, banyak urat-urat saraf putus kan. Sebab tu rasa jadi bengkak, jadi sakit, pedih. So benda tu memerlukan intake yang lebih konsisten, pengambilan polyphenol blend yang lebih konsisten. So
bila dikurangkan radang, apa yang berlaku? Sakit pun kita akan hilang, dia makin lega, cepat lega. Kesakitan tu lega, jadi kita punya sel, bayangkan sel yang tengah bengkak, tengah radang yang dekat dalam ni, dia nak repair diri dia lambat lah. Bila radang tu dah kurang, dia akan senang. Jadi keadaan tisu-tisu yang rosak disebabkan proses bersalin tu mudah untuk kita recover balik bila mana dia dah kurang radang. Nampak tak? Contohlah, orang nak pergi berurut, orang nak pergi, perasan tak kalau nak pergi, kalau keadaan tu teruk sangat, kalau kadang-kadang kita pergi doktor kan, doktor tak boleh, contoh macam gigi kalau tengah bengkak kan, tak boleh nak cabut, kalau tak, lagi teruk, lagi berdarah-darah. Jadi konsep dia sama jugalah, bila tubuh kita punya rahim kita punya organ untuk kita melahirkan tu, orang perempuan, bila dia berlaku radang yang tinggi, jadi nak pulih tu jadi payah. Okey, dan yang ketiga, orang lepas bersalin, apa yang dia nak sangat? Dia nak tenaga. Betul, dia nak regain dia punya tenaga. Tenaga datang daripada mana? Datang daripada satu benda kita panggil kilang tenaga sel, iaitu mitokondria. Bila kita ambil polyphenol blend, dia akan banyakkan kilang tenaga dalam sel kita. Jadi bila sel kita ada tenaga, maka dia boleh buat kerja dia. Dia boleh baiki kerosakan sel, dia boleh hasilkan sel baru. Sebab sel dah rosak, sel dah putus, kita nak hasilkan sel baru dengan cepat. So, jadi polyphenol blend ni memang sangat bagus untuk speed up recovery untuk anda yang dah bersalin. So, macam mana nak dapatkan polyphenol blend ni? Yang penting sekali teknik pengambilan daripada wife saya sendiri, dia pun sama juga pakar produk untuk masalah-masalah bersalin ni. Boleh dapatkan, boleh klik link yang saya berikan di bahagian description, dan juga klik link, boleh hubungi nombor yang tertera di skrin. Okay, kami akan ajar macam mana teknik pengambilan yang you boleh recover cepat, bertenaga cepat, walaupun baru bersalin, boleh recover dengan cepat. Itu saja.